Perbezaan show ramping dengan bengkung. Kalau korang nak bezakan, bengkung pakai macam ni. Cangkuk-cangkuk-cangkuk dan pakai di dalam baju. Pakai anytime, anywhere. Tidak akan nampak kantoi. Tak akan nampak bulky. Dan orang tak perasan pun awak pakai bengkung. So this is bengkung. Dia macam hidden secret for you. Hidden secret. Yang mana bila pakai bengkung, body terus ramping. Perut terus kempis. Alright. Tapi, beza dia dengan show ramping pula. Show ramping ni, saya memang rekomen pakai sekali dengan bengkung. Sebab show ramping tiada tertulang di bahagian depan sini. Dia hanya dua tertulang di bahagian belakang. Tertulang untuk support tulang belakang. Kalau akak-akak bersalin scissor, dia tak sakit, dia selesa. So kalau korang nak pakai daily, nak pakai hari-hari, nak konsisten pakai, hanya dengan show ramping saja memang tak rekomen. Tapi kalau korang nak additional, tambahan untuk bagi pinggang korang lagi kecil, lagi ketat, nak additional untuk lagi grip pergi gym, nak lagi support untuk support backbone, scoliosis ataupun slip disc, boleh tambah kita punya show ramping.